Namun di sinilah juga saya ingin menyampaikan satu titipan teguran yang jujur kepada semua ahli politik di Malaysia. Politik yang hanya berfikir tentang menjaga sokongan satu bangsa atau satu komuniti akhirnya akan mengundang reaksi yang sama daripada pemimpin aktivis bangsa-bangsa yang lain. Bila kita ataupun satu pihak mengungkit, pihak lain juga boleh untuk mengungkit dengan lebih kuat. Namun akhirnya apa yang berlaku? Bukan masalah selesai. Tetapi luka masyarakat makin dalam dan kepercayaan antara kaum makin rapuh. Negara tidak boleh dipimpin dengan logik siapa paling kuat sokongan kaumnya. Tetapi negara mesti dipimpin dengan satu logik apa yang paling adil untuk semua. Inilah perbezaan antara politik jangka pendek dan kepimpinan negara yang sebenar. Saudara-saudara dan sahabat sekalian,